Adore Sensation Angsa Emas Jewellery. Koleksi Adore yang saya pakai ni, ianya bukan hanya perhiasan emas semata-mata, tetapi di dalamnya ada setiap cerita. Ada pelbagai cerita yang saya abadikan dalam sebuah rantai tangan. Contohnya, Beach Rabbit yang comel ni, ini tandanya favourite anak perempuan saya. Handbag, ini simbolik untuk wanita. Semua wanita sukakan handbag kan? Ribbon, saya memang sangat suka. Ada design ribbon sebab dia sangat comel dan feminin. Handbag lagi, sebab kita ada beberapa koleksi jenama handbag di rumah. Ini special beads yang ada engraving mom. Sangat special, kita keluarkan semasa Mother's Day hari itu. Ini adalah koleksi bunga. Bunga rose di mana favourite setiap wanita. Masuklah saya. Kita akan masukkan satu-satu ikut kita punya bajet semasa. Tak semestinya beli penuh lengkap satu gelang, tapi kita boleh memilih untuk beli sikit-sikit ikut bajet semasa kita. Kita ada logo designer juga. Ini adalah koleksi full gold, semua emas. Koleksi semua emas ni memang sangat-sangat cantik dan ianya senang untuk kita jaga di dalam keadaan penuh keemasan selalu. Di Angsa Emas juga, kita keluarkan bracelet yang sekali dengan safety chain untuk selamatkan lagi gelang kita daripada terbuka dan terus terjatuh. Kalau ada safety chain, bila lock ini terbuka, dia akan jadi macam ni. So dia tak akan terus terjatuh daripada pergelangan tangan. Pun siap. Inilah cerita tentang hidup saya. Cerita tentang hidup anda pula bagaimana?